Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Hakim bin Azrul Nizam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah AEA 0010 akan menyampaikan sebuah buku yang bertajuk Misi 3Q nombor yang ketiga. Ikatan Persahabatan Akid dan Ilham. Ikatan Persahabatan Akid, Ilham dan Is yang baru terjalin kian bertambah erat selepas mereka melalui beberapa situasi yang mencabar. Ikatan persahabatan antara Akid, Ilham dan Is yang baru terjalin. Ikatan persahabatan antara Akid, Ilham dan Is yang baru terjalin kian bertambah erat selepas mereka melalui beberapa situasi yang mencabar. Berkat kesabaran dan kesepakatan mereka berjaya mengharunginya walaupun sukar serta pahit pada awalnya. Namun itu menjadi pengajaran dan pengalaman yang lebih mendewasakan diri masing-masing. Mereka bertiga melangkah ke tahap seterusnya apabila digabungkan dalam suatu kumpulan bagi menyertai pertandingan mencipta robot di peringkat kelab sekolah. Apa pula cabaran dan ujian yang menanti mereka kali ini? So, cerita ini berceritakan tentang 3 orang sahabat di dalam sebuah makmal kelab robotik, dan pada waktu itu mereka tengah buat robot dan tiba-tiba robot tu meletup. Dan pada waktu itu Is merasa sangat kecewa sebab dia telah membuat penambahbaikan yang begitu sikit saja, tapi telah menjadi benda yang paling rosak pada waktu itu. Ilham dan Akid cuba menenangkan Is, tapi Is telah lari berjauhan daripada mereka. Dan Is ada terlanggar seseorang, tapi dia tidak tahu itu siapa. Akid dan Ilham meminta maaf kepada orang itu. Dan Is terus berlari sampai ke pondok, dan Akid dan Ilham meminta Is untuk bertenang dan memanggil Cikgu Talha, iaitu abang Is. Cikgu Talha menenangkan Akid. Tibanya keesokan hari, mereka mencari bahan-bahan baru di sebuah ayah Ilham untuk mencipta robot yang baru dengan waktu yang singkat. Tiba pada hari pertandingan, mereka telah mendapat nombor 1 dalam pertandingan tersebut. Dan ketua panitia pertandingan tersebut ialah pakcik yang Is langgar, iaitu Datuk Munsyid. Terima kasih daripada saya, Muhammad Fakrul Hakim bin Azrul Nizam.